Hi guys, welcome back to Balkis and channel. So, bagi sebenarnya hari ni hari Jumaat. Bagi masuk kerja pukul 2 sekarang, baru 11 lebih. Bagi dah nak pergi. Sebab bagi rasa macam bagi nak settlekan banyak benda. Macam biasa saya pergi awal untuk settlekan banyak benda, but bagi single family might. Sebab bagi rasa bagi takut kalau sampai awal bagi selapar. So, bagi nak cuba. Kalau sedap bagi tahu korang. Kalau tak sedap bagi tak bagi tahu, senyap. So bagi beli dan bagi buat video ni sebab bagi nak tunjuk something kat korang. Bagi baru tahu mungkin dah lama. So bagi beli buttercream latte Zeus, yang Zeus punya dekat Family Mart. Bagi tak pernah rasa, bagi tak pernah beli. So bagi nak rasa yang ni sedap atau tak. So bagi nak cuba. Kalau sedap bagi tahu korang. Kalau tak sedap bagi tak bagi tahu, senyap. Sebab cita rasa kita berbeza. So bagi tak nak lah bagi macam cakap, oh tak payah belilah tak sedap ni. No. Sebab ada orang bagi dia sedap, bagi tak sedap. Tu bagi punya pasal lah. Orang lain sedap macam tu. So bagi tak rasa. Oh I paling tak suka. Bagi paling tak suka buka botol ataupun buka tin. Oh boleh. Okay. Yang ni yang Zeus punya. Yang hari tu bagi beli awak tin yang warna biru tu memang tu tak boleh bagi semua. Korang mungkin boleh. Dia rasa apa? Tapi yang pasti rasa dia tak manis sangat. Rasa dia tak manis sangat. Korang boleh cuba. Sedap juga. Tapi okey lah dengan harga dia RM4 something je. Harga dia RM4 something sahaja. So bagi beli oden. Sambil-sambil buat kerja sekejap lagi, I nak makan oden ni. So itu sajalah kot. Channel ni lagi nak kemas barang dapur. Tadi Bagi sudah pergi beli. Lepas balik kerja Bagi terus pergi beli. Sekarang saya nak kemas. Alang-alang tu saya nak buat video. Okay, bagi saya ada 3 bag. So bagi nak kemas. Cubalah 3 bag yang bagi beli tu dalam 100 lebih sahaja. Sebab bagi ambil sikit-sikit. Tapi semua benda bagi ambil. First of all, kita kena clearkan sinki. Baru boleh settlekan yang lain. So bagi nak settlekan sinki tadi, now I nak organize sayur-sayur dulu. Okay, so ni satu bag. Ni memang sayur je. Sayur dengan telur. Bagi beli yang ni 15 biji. 15 biji. Bagi nak beli sepapan. Tapi bagi rasa macam banyak sangat. Tapi tak habis ni. And saya ada potato. Okay, ada kacang buncis, sili hijau, terung, bendi. Ni wajib. Enoki mushroom, kawi. Wajib juga tomato, limau nipis, carrot dan juga bawang besar. Patut dulu. Buah-buahan, sayur-sayuran. Buah-buahan tak ada, sayur-sayuran je. So jom let's go. Kita lagi nak masukkan terus dalam ni supaya senang. Aku suka limau nipis masak apa-apa. So sebab itulah banyak. Next, macam tak cantik nak susu-susu dalam peti lah. Itu macam okay. 8 je. So tak sabarlah bagi beli magnetic untuk lekatkan dekat TV I ni. Belum sampai sebab baru order. Ada kacang buncis. Saya tak tahu masak apa. Goreng kot. Ini nak kacang panjang. Ada tak apalah kacang buncis lah. So yang ni masukkan terus dalam plastik ni. Masukkan terus ini ke dalam. So next kita ada yang ni pun okey lagi sebab dia sikit lagi macam plastik. Okey lagi.
Lepas kita ada ni, yang ni bagi nak buka, bagi nak masukkan walaupun plastik dia cantik. Sebab kita takut dia rosak. Ini semua bagi dah packing siap-siap. Masukkan dalam plastik macam ni. So, itu je. So, sayur dah settle. Now, kita nak pergi ke barang-barang yang basah. Sebab pentingnya barang yang basah ni untuk kelangsungan hidup. Yang hidup segan mati tak mahu. Sebenarnya kan, bagi ada cerita. Bulan ni, okay, saya terlupa tarikh bayar kereta. Keesokannya saya dah bayar. Jadi dia dah bertukar untuk yang bulan 6. So, lepas tu I dikejutkan dengan kejadian ditolak duit kereta lagi sekali. I sedih sebab why? Saya nak balik kampung bang. Siapa pun usaha bank ni, saya nak balik kampung. Saya nak makan mi celup banyak-banyak. Kenapa dia tarik duit saya? Adakah hati dan perut dia berasingan? Saya tak reda. Saya sedih. Bagi dah basuh-basuh tadi, bagi beli kerang. Kerang yang dah dikopek. Korang tahu tak, ikan patin seekor RM2 lebih. Sebab ni mungkin tak sampai sekilo. Sebab bagi tengok tadi sekilo dalam RM4 lebih. Murah kan? Bagi nak ambil 2 tadi. Tapi bagi rasa takut mahal. So, saya ambil 1. Itu rupanya murah pula. Pernah jadilah. So, now I nak packing kerang dulu. Berapa ya kak? 3 ya. Ya. Oh lah, kita lah ni ke. Buat muda-muda gini je. Masuk gitu. Bagi mahal belakang kak. Dia mari ngalor ni ke jamin lo ni. Oh lah, dulu jamin dulu. Suruh mahal juga. So, kita nak masuk gini je. Nah, yang besar ni bagi nak masukkan ikan patin tadi. Bagi beli. Oh, 1, 2. Beli samyang, sabun Prego, Maggi sedar, plastik sampah, Gardenia punya ni. Bagi rasa bagi nak makan roti. Tapi tak tahulah makan ke tak. So, lepas tu ada tu je. Rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jumpa korang pada next video. Bye. Assalamualaikum.